Dia duduk relax tau dengan Tok Nek ni dalam rumah. Rumah Tok Nek ni kira dekat dengan rumah dia. Sebelah lah, kira belakang lah. Rumah Tok Nek tu kira belakang, rumah dia belah depan. Rumah ni pun kira dahsyat ke. Kalau tengok kentirai semua kalau kuning. Orang tu rumah ni pun kira dahsyat lah. Kira siapa duk main buat jorang silat air bulan, benda ni nanti main berpenampak tu. Dahsyat dengan kentirai kalau kuning. Kalau main sini mau duk buat relax cukup. Main duk buat ramai, nanti benda tu nanti main celapak tak muka tu. Ada dia ni duk beritahu bila dia duk tidur main time, belah atas tau, belah bumbung tu, ada satu mata duk usai main. Time tu dia kata ada orang tua mana tau beritahu ada tuan tengok tu belah atas, satu mata duk usang belah atas. Dia pun takut main. Allah, tengok mata duk ada belah atas. Duk tengok merah kan. Dia pun takut tidur begitu. Kira mata tu duk usai main tau daripada lubang tingkap. Benda tu duk dilok tu, duk berdiri secara tinggi lah. Duk tengok pada jauh. Mata merah. Allah. Dia kata jangan buat siru mak abang nanti benda ni nanti main cekek mampu begitu lah.